Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dari Ramadan. Selamat datang ke pertandingan debat Piala Anak Chancellor pada 2025. Saya Aisyah Rina Putri Rizwan selaku Jadi Ketua Dewan dan bersama saya ialah Amrul Hazim bin Harizam merupakan penjaga masa pada persidangan kali ini. Untuk makluman hadirin, pertandingan debat Piala Anak Chancellor UiTM 2025 ini dianjurkan oleh Badan Hal Yang Berkata dengan kerjasama Majlis Perwakilan Rakyat UiTM Sarawak Perak dan debate pelakon aktivis. Baiklah, persidangan bagi pusingan keempat akan dimulakan sebentar saja lagi. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli penghormat yang terlibat dalam persidangan ini terlebih dahulu. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada ITM kita yang amat berhormat Perdana Menteri Saiful Syahrir bin Saiful Bazli, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Irfan bin Muhammad Jubair, yang berhormat Menteri Pertama Rizwan Nizami bin Muhammad Rashdi, serta yang berhormat yang tidak bersidang ialah Nurul Aisyah binti Bahri. Pihak pembangkang pula diwakili oleh mahasiswa daripada ITM Sarawak Perlis, yang berhormat Ketua Pembangkang Nur Farahin binti Abdullah, yang berhormat Balai Ketua Pembangkang Muhammad Ihsan Fitri bin Muhammad Fazil, yang berhormat Pembangkang Pertama Puteri Nur Hidayah binti Megat Zamri, yang berhormat yang tidak bersidang ialah Nur Syarah Afifah binti Muhammad Fauzi. Ahli-ahli yang berhormat dan sidang dewan yang dihormati sekalian, sekiranya semua ahli yang berhormat telah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi persidangan kali ini ialah dewan ini mencadangkan supaya umur persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan upayaan individu. Dengan ini saya menjemput yang amat berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Bismillahirrahmanirrahim. Selaku perwakilan yang mementingkan akan kebajikan rakyat di negara kita, maka kerajaan mempersembahkan usul dewan ini mencadangkan supaya umur persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu. Maka anda mesti bertanya-tanya akan apakah keadaan semasa tentang umur persaraan. Merujuk kepada Jabatan Sumber Negara, had umur persaraan ialah umur minimum dan mandatori di mana seseorang pekerja boleh ditetapkan untuk bersara, yang di mana keadaannya berbeza mengikut sektor Tuan Yang di-Pertua. Contoh, sektor swasta mengikut Akta Umur Persaraan Minimum 2012 menetapkan had umur 60 tahun sebagai umur persaraan wajib. Dan sektor awam pula, umur persaraan mandatori ialah 60 tahun Tuan Yang di-Pertua Dewan. Jadi, apakah keadaan fleksibel di dalam negara kita pada hari ini? Maksud kepada perkataan fleksibel ialah boleh diubah atau disesuaikan dengan sifatnya Tuan Yang di-Pertua. Makna kata, fleksibel ini ialah keistimewaan untuk memilih, di mana pekerja itu memiliki keistimewaan sama ada mahu bersara ataupun tidak. Jadi, keadaan had umur persaraan fleksibel ini, sekarang kita memang ada keadaan fleksibel. Namun, keadaan fleksibel itu terhad hanya kepada sektor awam Tuan Yang di-Pertua Dewan, dan hanya jika individu tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, iaitu yang pertama, berumur 40 tahun, dan yang kedua, minimum perkhidmatan adalah selama 10 tahun Tuan Yang di-Pertua. Jadi, itu adalah keadaan had umur persaraan fleksibel. Seterusnya, bergerak kepada frasa yang seterusnya, iaitu mengikut kesihatan dan keupayaan individu. Menurut kepada WHO, kesihatan adalah keadaan fizikal dan mental seseorang pekerja yang boleh dinilai melalui pemeriksaan kesihatan profesional. Manakala keupayaan pula ialah kemampuan melaksanakan tanggungjawab kerja mengikut piawaian yang ditetapkan mengikut majikan ataupun sektor. Jadi, bagaimana kita ingin mengukur kepada kesihatan dan keupayaan ini? Menurut kepada kajian Health and Retirement Age, Comparison of Expectations and Actual Retirement, terdapat 3 indikator utama. Pertama,
pertama, tiada penyakit kronik yang menghalang kerja. Kedua, prestasi kerja dan produktiviti. Dan yang ketiga, keupayaan fizikal untuk tugasan tertentu. Jadi, inilah kayu ukur ataupun indikator untuk kita menilai sama ada individu itu sihat ataupun berupaya untuk melakukan kerja tuan dan dipertua. Keadaan mencadangkan di meja perwakilan kerajaan adalah untuk kita melaksanakan pemeriksaan kesihatan secara berkala, iaitu 6 bulan sekali kepada individu yang berada dalam sektor pekerjaan untuk kita menilai sama ada individu tersebut sihat ataupun tidak untuk meneruskan pekerjaan berdasarkan kepada indikator-indikator yang telah saya katakan sebentar tadi. Jadi, keadaan keterdesakan ataupun status quo untuk kita mencadangkan hak umum persaraan fleksibel ini adalah pertama, kadar penyakit kronik di Malaysia meningkat kepada 1 daripada 5 rakyat dalam negara kita menghidap kepada penyakit diabetes. Dan rata-ratanya adalah golongan belia, iaitu umur 15 hingga ke 40 tahun. Dan yang kedua, menjelang kepada tahun 2030, negara kita akan mengalami sebanyak 15% warga tua tuan yang dipertua. Jadi, rentetan daripada perkara ini menerusi kajian oleh laju penyertaan tenaga kerja, iaitu di mana kajian ini menunjukkan bagi golongan berumur 60 hingga 64 tahun, jumlah mereka dalam sektor pekerjaan sekarang adalah sebanyak 35.8%. Di antara mereka cuba untuk mencari pekerjaan tuan yang dipertua Dewan. Maka inilah keadaan untuk kita mencadangkan kepada perkara ini. Jadi, yang poin persefahaman yang perlu untuk dipersetujui oleh kerajaan dan juga pembakar adalah kita perlu bersetuju bahawa had umur wajib bersara ialah 60 tahun. Cumanya, jika individu tersebut masih sihat dan masih berupaya bekerja, maka beliau mampu untuk bekerja. Dan yang kedua, kita perlu menilai sama ada fleksibiliti memilih untuk bersara itu kita akan berikan secara terhad ataupun kepada individu yang ada masalah kesihatan dan keupayaan. Jadi, pihak perwakilan kerajaan pada hari ini kami akan mencadangkan untuk umur persaraan fleksibel itu kita berikan keistimewaan berdasarkan kepada kesihatan dan keupayaan individu tuan yang dipertua Dewan. Maka rasional kami dalam menyokong usul adalah kerana umur persaraan fleksibel menjamin kebajikan pekerja. Sebelum saya teruskan dengan punca pertama di meja perwakilan kerajaan, iaitu melindungi kebajikan pekerja muda. Tuan yang dipertua, sekarang ini kita sekarang dalam keadaan had umur wajib bersara iaitu 60 tahun, kita ada beberapa masalah. Pertama, jika pekerja dalam golongan muda itu ada masalah kronik, beliau tidak ada pilihan untuk bersara secara rasmi. Makna kata, mereka terpaksa untuk berhenti kerja secara sukarela sebab tidak lagi mampu untuk melakukan kerja ataupun berupaya untuk meneruskan pekerjaan. Kesan daripada perkara ini adalah apabila mereka tidak mampu untuk mengakses kepada skim persaraan tuan yang dipertua sekaligus menjejaskan jaminan keuangan dan kebajikan sosial. Maka, cadangan di meja perwakilan kerajaan adalah untuk kita mencadangkan supaya umur persaraan fleksibel ini mengikut kepada kesihatan dan keupayaan individu. Sebab contoh, kalau hari ini saya berumur 20 tahun, saya berumur 30 tahun, saya bekerja, tiba-tiba saya diagnose untuk penyakit diabetes sehingga saya tidak mampu untuk melihat dengan jelas, tetapi saya masih tidak perlu untuk bersara sebab keadaan hak umur persaraan wajib ini adalah 60 tahun tuan dan dipertua Dewan. Jadi apabila kita mencadangkan kepada umur persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu, ia akan memberikan akses kepada faedah pencen ataupun skim kebajikan persaraan dan lebih awal tuan yang dipertua, bukan hanya sekadar kita membiarkan mereka terkotak-katik tanpa pendapatan tetap. Jadi, bagaimanakah perkara ini akan menyelesaikan kepada masalah yang saya katakan sebentar tadi? Pertama, ia akan memberikan kepada perlindungan sosial. Dan yang kedua, ia mampu untuk menjamin kebajikan keluarga. Dan yang ketiga, ia mampu untuk membuka ruang ataupun memberikan ruang kepada individu tersebut untuk menjalani rawatan daripada kita memaksa individu tersebut untuk terus bekerja ataupun individu tersebut terpaksa untuk berhenti secara sukarela tuan yang dipertua Dewan. Maka dalam muncah ini telah saya rangkumkan kepada anda bagaimana muncah ini melindungi kebajikan pekerja muda sekiranya individu tersebut tidak mampu lagi untuk meneruskan pekerjaan, tetapi disebabkan oleh had umur wajib ini beliau tidak mampu untuk bersara secara rasmi dan pada akhirnya beliau keadilan sosial ataupun perlindungan sosial itu tidak mampu untuk dicapai oleh mereka. Sebab itulah kami mencadangkan supaya umur persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu. Sekian, terima kasih. Terima kasih
kasih ucapkan Ketua Tinggi atas ucapan pembukaan sebentar tadi. Seterusnya, silakan Ketua Pembangkang untuk meneruskan perbahasan. Tuan-tuan dan puan-puan, Dewan ini mencadangkan supaya umum persatuan tersebut mengikut kesihatan dan keupayaan individu perlu kita tolak seisi Dewan. Baiklah, hari ini baik saya ceritakan terlebih dahulu apakah sebenarnya iltizam dalam Dewan Perdebatan terhadap usul ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sepatutnya usul ini berbunyi dengan menceritakan bahawa umur persaraan sedia ada hari ini sudah pun fleksibel. Namun perwakilan kerajaan sepatutnya bercerita hari ini walaupun sudah fleksibel, kita ingin hadkan kepada keadilan skop terhadap mengikut kesihatan dan keupayaan individu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalah pertama di perwakilan kerajaan hari ini, anda tak faham usul Dewan Perdebatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana sepatutnya cerita hari ini bercerita bagaimana anda nak tambah baik terhadap umur persaraan fleksibel ini kepada keadaan yang lebih menskopkan dan lebih mendalam terhadap kesihatan dan keupayaan individu ini. Pun begitu, baiklah saya ceritakan kembali bagaimana hal ini sebenarnya kita tak perlu untuk mencadangkan umur persaraan ini secara fleksibel, tak perlu untuk mengikut kesihatan dan keupayaan individu sebab perkara ini sudah termaktub dalam akta sedia ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, mari masalah dah selesai, pemahaman sudah. Kita terus respon Datuk Perdana Menteri di seberang sana. Hari ini, kata Datuk Perdana Menteri, mereka akan cerita bagaimana keadaan hari ini berbeza dan terhad kepada sektor awam sahaja. Di mana hari ini dengan kita wujudkan keadaan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan, wujudnya nilai keistimewaan dan membantu kepada golongan pekerja belia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pun begitu, dalam keadaan mereka cerita keadaan ini terhadap kemampuan pekerja teruskan jaminan kebajikan, logik mudah. Hari ini kalau gaji anda 1,500, tiba-tiba dalam Dewan Perdebatan anda nak gaji jadi 1,300, anda tarik balik hak pekerja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu perkara yang anda laksanakan sekarang, yang kerajaan lakukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berlandaskan usul ini. Jadi keadaan ini tak logik dan keadaan ini tak patut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu kita perlu untuk tolak usul perdebatan. Di mana kata Datuk Saiful hari ini kita nak laksanakan pemeriksaan 16 kali sebab ada peningkatan diabetes dan sebagainya menghadapi negara tua. Datuk, hari ini pemeriksaan 6 bulan sekali ini bukan wajib kepada sektor awam sahaja, tetapi wajib kepada setiap individu yang bergerak rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu update pada KKM berdekatan. Warga Dewan sekalian, itu masalah Datuk Saiful hari ini dalam konsep. Kita lihat pula dalam keadaan hujah beliau, di mana dalam hujah ni bercerita tentang kebajikan pekerja, lindungi pekerja muda, di mana anda cerita hari ini mereka tak dapat skim persaraan dan akses faedah pencen dan sebagainya. Warga Dewan sekalian, hari ini ada saja akses ini yang diberikan kepada golongan muda atau yang ingin bersalin awal dan sebagainya, yang akan saya ceritakan dalam penerangan kes sebentar lagi. Sebelum masuk pada kes pembangkang, silakan Datuk. Adakah ada akta yang menunjukkan keadaan umum persaraan fleksibel kepada semua sektor? Jadi apa akta tersebut? Datuk, hari ini kes pembangkang akan bergerak memperlihatkan kepada penolakan konsep skor kami, di mana hari ini keadaan mengikut kesihatan dan keupayaan individu buka ruang
penarikan terhadap kebajikan yang sudah diberikan. Baiklah, Dato', hari ini keadaan umur persaraan yang fleksibel ini adalah apabila undang-undang umur persaraan sedia ada. Hari ini sudah wujud persaraan wajib dan persaraan pilihan. Jadi dengan keadaan hari ini, ada dua keadaan ini telah menunjukkan keadaan fleksibel itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Menjawab izin laluan. Masuk pada kes pembangkang hari ini. Di mana keadaan hari ini buka ruang ketidakadilan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hujah ini saya akan ceritakan kepada anda bagaimana prinsip kesamarataan atau equality before the law akan diceritakan, di mana umur persaraan wajib ataupun pilihan sekarang telah pun memberikan garis masa yang sama kepada semua tanpa kira sihat ataupun tidak, berfungsi ataupun tidak. Jadi mana kata hari ini kalau anda masih sihat, tiba-tiba tak berupaya dan ingin berehat awal daripada pekerjaan, anda boleh memilih kepada skim persaraan pilihan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu berdasarkan Akta Pencen 1980 Akta 227 Seksyen perkara 10 dan perkara 11. Di mana hari ini dalam keadaan kita jadikan semua pekerja ada standard hak yang boleh pilih untuk terus kerja sampai umur wajib atau ambil persaraan lebih awal pada pilihan ini, kenapa tiba-tiba kita nak tarik hak yang kita dah berikan kepada mereka? Jadi selari dengan prinsip keadilan distributif, semua diberikan ruang setara, barulah hari ini undang-undang kita kekal adil tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Analisis kedua pula hari ini saya akan ceritakan bagaimana cadangan kerajaan hari ini akan mewujudkan dua kelas pekerjaan. Pertama, bila umur persaraan hari ini kononnya ikut kesihatan saja, akan ada pekerja yang sihat dan cergas boleh sambung kerja dengan lama. Namun, yang sakit dan kurang upaya akan dipaksa untuk bersara awal tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hasilnya, jurang sosial semakin besar yang mana hari ini pekerja yang sihat dapat berhad untuk gaji yang lancar, peluang untuk naik pangkat yang tinggi, dan pekerja yang tidak sihat hilang kelebihan berhenti awal dan pension kecil peluang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jelas, menceritakan keadaan hari ini tak adil kerana faktor kesihatan banyak bergantung kepada latar belakang. Analisis terakhir hari ini adalah keadaan di mana ia membuka ruang pilih kasih dan diskriminasi, di mana hari ini bila persaraan ini ditentukan oleh keupayaan individu, ia bergantung kepada siapa yang menilai. Adakah undang-undang sedia ada yang sudah termaktub ataupun majikan. Apabila keadaan ini wujud, yang ability akan diberikan kepada majikan untuk menentukan sama ada orang itu perlu bekerja ataupun tidak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi keputusan menjadi subjektif, tak konsisten, buka ruang eksploitasi yang mana pada akhirnya ia jelas prinsip keadilan prosedural yang digambarkan perwakilan kerajaan ini. Peraturan sebelum ini jelas, tetap dan sama, perlu dikekalkan. Barulah keadilan yang dituntut perwakilan kerajaan pembangkangan ini dapat tercapai tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memegang kepada hari ini untuk mencapai keadaan yang adil dalam pekerjaan. Mohon usul-usul ditolak sisi dewan. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pembangkang. Seterusnya, persilakan Kepada Perdana Menteri untuk meneruskan perdebatan. Dewan Yang Mulia, suka untuk saya nasihatkan meja perwakilan pembangkang pada hari ini kalau bangkit seorang Datuk Perdana Menteri berikan perhatian sepenuhnya. Sebab persoalan yang timbul oleh Datuk Farahin pada hari ini sebenarnya sudah pun diterangkan oleh seorang Perdana Menteri, iaitu Datuk Saifuddin, meja perwakilan kerajaan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, bergerak terus kepada analisis permasalahan yang ada di meja perwakilan pembangkang sebentar tadi. Mereka bangkit, mereka ceritakan kepada kita sekarang keadaan itu sudah pun fleksibel tuan-tuan dan puan-puan. Namun, ada dengar tak Datuk Saiful cakap apa tadi? Keadaan fleksibel
fleksibel itu terhad tuan-tuan dan puan-puan. Maka sekarang kita perlu untuk mencadangkan supaya umur persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu tuan-tuan dan puan-puan. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua sekarang ini, mereka ceritakan kepada kita menambah baik kepada kesihatan dan keupayaan hadirin dan hadirat sekalian. Saya ceritakan mudah analogi pada hari ini. Saya seorang pekerja anak muda berumur 30 tahun tuan-tuan dan puan-puan, dan saya hilang kaki sebelah kanan dan saya tidak boleh untuk berhenti bekerja kerana sekarang sifatnya terhad tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk saya adakan dan keadaan itulah sebenarnya kita mencadangkan agar umur persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu itu tersendiri tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang kedua. Kita lihat juga perwakilan pembangkang pada hari ini, mereka ceritakan kepada perwakilan kerajaan sudah ada akta-akta yang menyokong perkara ini tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya tuntutlah yang kedua di meja perwakilan pembangkang untuk anda ceritakan akta apa. Sekadar nak cakap akta, saya pun boleh cakap kita ada akta untuk selesaikan kesemua masalah-masalah itu tuan-tuan dan puan-puan. Dan mereka perlu faham bahawa usul pada hari ini adalah usul untuk kita mencadangkan tuan-tuan dan puan-puan. Perwakilan pembangkang sebenarnya tidak pun menuntut apa yang telah pun dituntutkan oleh meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, kita lihat pada hari ini mereka juga menyoalkan mengenai mekanisme untuk kita memberikan pemeriksaan kesihatan sebanyak 6 bulan sekali. Mereka kata sekarang ada tuan-tuan dan puan-puan, tetapi hadirin dan hadirat sekalian, 6 bulan sekali itu tidak wajib kepada mereka untuk melakukan pemeriksaan kesihatan. Dengan adanya usul cadangan pada hari ini, kita akan mewajibkan mereka untuk pergi kepada pemeriksaan kesihatan. Kalau mereka boleh bekerja dan ada keupayaan, kita akan memberikan peluang pada mereka untuk bekerja hadirin dan hadirat sekalian. Dan pada hari ini mereka menolak usul melihatkan kepada membuka ruang kepada kebajikan yang sudah diberikan tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa rasional untuk mereka menolak usul pada hari ini tidak perlu untuk kita terima sedewan. Sebab apa? Yang mereka ceritakan sekarang ini, kebajikan itu hanyalah di sektor awam semata-mata. Perwakilan kerajaan, kami membangkitkan kerisauan bukan sekadar kepada sektor awam, namun sektor swasta tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang perlu untuk mereka faham dalam Dewan Perdebatan pada hari ini hadirin dan hadirat sekalian. Kita lihat pula hujah pertama, buka ruang ketidakadilan hadirin dan hadirat. Saya tak tahulah bila kita cuba untuk memberikan keadilan kepada sektor swasta dan sektor awam, tiba-tiba wujud ruang ketidakadilan di meja perwakilan pembangkang. Perkara itu sebenarnya tidak diceritakan dengan baik oleh seorang ketua pembangkang tuan-tuan dan puan-puan. Itu masalah yang ada di meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Kita terbang semula kepada meja kerajaan apabila kami menyokong usul melihatkan kepada satu rasional kerana umur persaraan fleksibel menjamin kebajikan pekerja tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan hadirkan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini dua hujah. Hujah pertama, menjamin kelangsungan hidup orang tua. Kalau kita lihat hadirin dan hadirat sekalian, pada tahun 2024, sekitar 11.6% daripada populasi rakyat di negara kita berumur sekitar 60 tahun ke atas, menunjukkan bahawa negara kita sekarang telah pun berada dalam fasa aging nation dengan izin Tuan Yang di-Pertua, yang mana keadaan usia penuaan semakin meningkat tuan-tuan dan puan-puan. Dan melalui satu kajian yang telah pun dilakukan oleh Jabatan Perdana Menteri telah menunjukkan sekarang sekitar 26.1 responden berumur 60 tahun ingin meneruskan pekerjaan mereka sekalipun mereka telah pun melepasi usia persaraan yang kita ada sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana sekarang kenapa mereka tidak boleh menyambung untuk bekerja? Kerana sekarang kita menghadkan pencen itu kepada 60 tahun. Dan apabila kita menerima usul cadangan pada hari ini, boleh atau tidak mereka untuk menyambung pekerjaan? Boleh tuan-tuan dan puan-puan, untuk mereka terus menyumbang kepada industri di negara kita hadirin dan hadirat. Kita lihat pada hari ini dua kesan yang akan berlaku sekiranya kita memberikan golongan ini untuk terus bekerja. Pertama, kita tidak lagi perlu untuk menanggung pencen yang ditanggung oleh kerajaan berbilion-bilion ringgit tuan-tuan dan puan-puan. Saya tunjuk satu fakta daripada
Kementerian Kewangan Malaysia sendiri, kerajaan dalam Belanjawan 2024 telah memperuntukkan sekitar 33.4 bilion ringgit bagi pencen dan ganjaran persaraan pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan peruntukan meningkat sebanyak 35.9 bilion, melibatkan lebih 900,000 pesara awam, tuan-tuan dan puan-puan. Keadaan inilah yang akan memberikan kesan tidak baik, dan apabila kita menerima usul pada hari ini, ia mampu untuk memberikan munjuran positif kepada negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu hujah pertama. Hujah kedua di meja perwakilan kerajaan pada hari ini ialah membentuk ekosistem pekerjaan yang lebih efektif. Kalau kita lihat dalam hujah pertama seperti tadi, Datuk Saiful telah pun menerangkan kita memberikan hak persaraan kepada golongan muda. Hujah kedua kepada golongan tua, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila umur persaraan berlandaskan kesihatan dan keupayaan kebajikan pekerja akan lebih terjamin. Dua keadaan yang akan berlaku. Pertama, pekerja tidak rasa terbeban kerana mereka diberikan peluang untuk tidak meneruskan pekerjaan, dan kedua, mereka boleh untuk meneruskan pekerjaan. Dan yang kedua, kalau mereka masih sihat dan berupaya, kita masih memberikan peluang yang meningkatkan peluang mereka dalam kehidupan. Maka rentetan daripada hujah ini, mereka boleh menyumbangkan semula kepada kehidupan untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup, dan seterusnya menyumbang semula kepada ekonomi negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka permasalahan yang telah pun diceritakan mampu untuk kita selesaikan dengan kita menerima usul pada hari ini. Maka setakat itu sahaja selaku yang kedua di meja perwakilan kerajaan. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada Perdana Menteri. Seterusnya, persilakan di Badan Ketua Pembangkang untuk meneruskan perkhidmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada barisan kerajaan pembangkang dan juga barisan tim yang arif tadi bijaksana. Sebelum saya masuk pada biasa saya terhadap pihak kerajaan, mari saya terangkan video yang sedikit malam dengan apa sebenarnya yang ingin dibawa oleh kerajaan dan apa yang ingin dibawa oleh pihak pembangkang. Pihak kerajaan menyatakan umur persaraan fleksibel harus semua persaraan yang sebenarnya sekarang tidak cukup fleksibel. Lalu lebih fleksibel mengikut umur dan keupayaan individu. Manakala bagi pihak pembangkang pula mengatakan umur pencen yang sedia ada sudah boleh fleksibel, tetapi kami menolak bahawa umur persaraan fleksibel ini hanya patut eksklusif kepada individu berdasarkan kesihatan dan keupayaan sahaja. Justru saya terus masuk pada permasalahan daripada meja pembangkang pula, meja kerajaan pula. Bagi timbalan kerajaan. Jadi saya mempunyai dua biasan terhadap beliau. Biasan saya pertama, beliau menyatakan bahawa keadaan sekarang fleksibel, tetapi fleksibel yang terhad, namun tidak diberitahu apa yang terhad itu, dan setinggi mana fleksibel yang beliau ingin capai langsung saja diberitahu beliau. Seterusnya beliau juga meminta akta tentang persaraan yang fleksibel daripada kami. Jadi saya berikan kepada anda akta persaraan yang telah menyatakan bahawa seorang pekerja yang mengalami kesihatan ekonomi dengan pengesahan doktor dapat memperolehi 30% daripada gaji bulanan terakhir dan pembiayaan perubatannya yang bertanggungjawab. Justru saya terus menyusul kepada hujah saya yang pertama, iaitu di bawah kata kunci kestabilan pasaran buruh dan peluang pekerjaan akan terjadi jika umur persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu. Masalah yang timbul pada hari ini, jika pekerja yang berusia lebih umur wajib persaraan, iaitu di atas umur 60 tahun, jika beliau terus bekerja, ianya akan menyebabkan dampakan pekerja yang berusia dalam pasaran kerja. Kesannya generasi muda akan terhalang daripada peluang pekerjaan kerana kurangnya jawatan kosong di pasaran kerja. Selain itu, career progression ataupun
mobiliti pekerjaan turut akan menjadi perlahan oleh kerana pekerja-pekerja yang melebihi umur persaraan mengekalkan posisi lebih lama tanpa melepaskan jawatan mereka terhadap golongan yang lebih muda. Justru ianya dapat meningkatkan kadar pengangguran di dalam negara kita. Kesan daripada penolakan umur persaraan fleksibel hanya mengikut kesadaran dari individu ialah dengan menggunakan sistem persaraan yang sedia ada, pasaran buruh tetap akan menjadi lebih stabil dengan aliran keluar masuk pekerja yang konsisten. Oleh itu, generasi muda dapat menikmati peluang pekerjaan yang ditinggalkan pekerja-pekerja senior yang melebihi umur 60 tahun, iaitu ialah hak umur persaraan sedia ada. Itu yang diperlukan. Laporan daripada International Monetary Fund pada tahun 2024 telah menunjukkan kadar pengangguran kerja meningkat apabila pasaran buruh tidak memberi ruang kepada pekerja baru kerana keengganan pekerja lama untuk bersara. Contohnya, di Filipina, dasar menggunakan warga emas pekerja melebihi 60 tahun telah pun menyebabkan kadar pengangguran kerja di negara itu meningkat hampir 95% pada tahun 2023. Analisis daripada contoh tersebut adalah jika manusia mengikut dasar umur persaraan fleksibel, mengikut kesihatan dan keupayaan individu ini, kita akan mengalami masalah yang sama seperti negara tersebut, iaitu pelajar lepasan universiti sukar mendapat pekerjaan di pasaran kerja. Justru sebelum saya masuk pada hujung saya yang kedua, silakan. Jadi kalau diikutkan fahaman logik bujang anda, lebih baik kita turunkan hak masyarakat kepada 50 tahun sahaja untuk perairan tenaga itu pula. Yang berhormat sekarang ini saya tekankan jika umur persaraan fleksibel itu eksklusif kepada kesihatan dan keupayaan individu sahaja. Yang berhormat saya menolak umur persaraan fleksibel itu hanya eksklusif kepada kesihatan dan keupayaan individu itu saja. Justru saya terus masuk kepada punca saya yang kedua, iaitu di bawah kata kunci menyokong kesejahteraan sosial. Masalah yang timbul pada hari ini adalah pekerja sudah hilang minat dan motivasi, lalu produktivitinya berkurang dalam melaksanakan pekerjaan beliau. Kesannya prestasi individu tersebut akan berusut lalu melalui tekanan emosi yang melampau oleh kerana terperangkap dalam kerja lama yang hanya kerana ingin menyara dirinya saja. Contohnya seorang dan beliau ingin bersara tetapi belum mencapai umur 60 tahun. Tapi beliau tetap bekerja oleh kerana beliau tidak dapat akses kepada wang akademisi ataupun PJ kerana belum mencapai umur 60 tahun, iaitu umur wajib persaraan. Oleh itu, jika kita letakkan persaraan fleksibel ini, ianya harusnya bukan hanya dari aspek eksklusif kesihatan dan keupayaan individu itu sahaja. Pekerja-pekerja ini dapat meninggalkan, oleh itu pekerja-pekerja ini dapat meninggalkan kerja yang tidak lagi memberi makna kepada hidup mereka di samping masih menerima wang persaraan daripada dana persaraan. Betul. Fakta daripada Harvard Business Review pada tahun 2024 telah mendapati pekerja yang bersara awal kerana tidak mampu lagi bekerja oleh kerana ketiadaan passion dalam bidang tersebut dengan izin yang betul, telah melaporkan tahap kepuasan hidup yang lebih tinggi berbanding mereka yang kekal dalam pekerjaan asal tanpa minat tersebut. Contohnya di Eropah Barat, ramai individu memilih untuk bersara sebelum umur 60 lalu membuka perniagaan kecil ataupun menyertai NGO berdekatan rumah mereka. Oleh itu, jika Malaysia hanya mengukur persaraan berdasarkan kesihatan dan keupayaan ini, ramai pekerja akan terpaksa bekerja dalam bidang lama yang tidak diminati oleh mereka. Tetapi, jika ada umur persaraan tanpa mengira nilai eksklusif kepada kesihatan dan keupayaan individu ini, individu tersebut akan menjadi lebih produktif dan sihat badan dan mental dalam urusan seharian mereka. Oleh itu, usul Dewan ini mencadangkan supaya umur persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu haruslah ditolak sisi Dewan melalui dua hujah saya, iaitu kestabilan pasaran buruh dan peluang pekerjaan yang akan terjejas, dan yang kedua menyokong kesejahteraan sosial pekerja. Oleh itu saja daripada saya. Mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Timbalan untuk membangkang. Baiklah, sidang Dewan sekalian, selesai sudah sesi pemujahan kedua pihak kerajaan dan pembangkang. Kini kita akan beralih kepada sesi yang lebih hangat, iaitu sesi pembidasan. Dengan itu dipersilakan Menteri Pertama dan pihak kerajaan untuk membuka program pembidasan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kerajaan Pembangkang seterusnya, Warga Dewan dan Suri Bersidang sekalian. Baiklah, selaku yang ketiga di meja perwakilan kerajaan, oleh kerana saya perteguhkan kembali kes kami di meja perwakilan kerajaan. Kami mendukung usul pada hari ini dengan melampirkan 3 hujah utama, iaitu pertama, melindungi kebajikan pekerja. Dalam hujah ini, kami tunjukkan kepada anda bagaimana kalau kita memberikan fleksibiliti kepada umur persaraan kepada individu yang mempunyai masalah keupayaan, masalah kesihatan. Akhirnya, ini akan memberikan perlindungan kebajikan kepada mereka. Sebab apa? Dilihatkan kepada ketidakmampuan mereka untuk bekerja dan akhirnya mereka mendapatkan skim ataupun persaraan secara rasmi, warga dewan sekalian. Hujah kedua, iaitu menjamin kelangsungan hidup. Kami tunjukkan kepada anda bagaimana pada hari tak kala kita memberikan fleksibiliti kepada umur persaraan, warga-warga yang berumur 60 ke atas yang mampu bekerja dan mempunyai kesihatan yang baik boleh menjamin kelangsungan hidup mereka melalui pendapatan mereka sendiri. Dan hujah ketiga, iaitu membentuk ekosistem pekerja yang efektif. Kami tunjukkan kepada anda bagaimana pada hari ini kita memberikan umur fleksibiliti ini, maka akhirnya mampu untuk mencapai kepada kebajikan pekerja disebabkan ada ekosistem yang positif, ada ekosistem yang positif. Maka selesai kepada kes pihak perwakilan kerajaan, kita lihat masalah-masalah dilampirkan di meja perwakilan pembangkang. Pertama, pada hari ini asas pembangkangan mereka dalam Dewan Perdebatan pada hari ini sebab katanya mereka sebab sudah termaktub dalam fleksibiliti dalam akta sekarang. Soalnya pada hari ini warga dewan sekalian, perlu untuk kita faham fleksibel dalam keadaan semasa ini adalah berbeza. Sebabnya ianya tidak berlandaskan kepada kesihatan dan keupayaan individu. Maka itu perlu difahamkan di meja perwakilan pembangkang. Sebab bangkitnya Datuk Saiful sebentar tadi pun telah meneguhkan kepada anda bagaimana kami pihak perwakilan kerajaan bersetuju bahawa pada hari ini sudah fleksibel, tetapi kami berikan fleksibel itu dilihatkan kepada kesihatan dan keupayaan. Maka itu sudah berbeza. Maknanya asas bangkangan pihak perwakilan pembangkang sudah kita boleh tolak tepi. Maka pada hari ini dalam masalah kedua, sepanjang perhujahan di meja perwakilan pembangkang, mereka tertinggal frasa kesihatan dan keupayaan. Sebab apa? Mereka tidak pernah kaitkan kepada anda bagaimana pada hari ini kalau kita berikan umur fleksibiliti ini akhirnya tidak menyelesaikan masalah yang berlaku pada hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, warga dewan sekalian, tampil pihak perwakilan pembangkang tidak pernah sekalipun menafikan mekanisme pihak perwakilan kerajaan yang akhirnya mekanisme pihak perwakilan kerajaan iaitu melihatkan kepada kesihatan mereka melalui KKM ataupun pemeriksaan kesihatan secara berkala akhirnya masih berdiri teguh sehingga sekarang, warga dewan sekalian. Masalah keempat, pihak perwakilan pembangkang tidak pernah sekali memberikan kepada anda bagaimana mekanisme pembangkang pada hari ini tak kala kita tak ada kepada umur fleksibiliti berlandaskan kepada keupayaan dan kesihatan. Maka kebajikan pekerja yang ada masalah penyakit dan sebagainya, bagaimana mereka ini terlindung tidak pernah diceritakan di meja perwakilan pembangkang, gelap di meja perwakilan pembangkang. Sebab itu saya kata mereka tinggal terus frasa di meja perwakilan kerajaan iaitu umur persaraan mengikut kesihatan dan keupayaan individu. Maka itu masalah pihak pembangkang yang keempat. Dan yang kelima, pada hari ini fokus pihak perwakilan pembangkang hanyalah melihat kepada sektor awam semata-mata, warga dewan sekalian. Sebab itu kami di pihak perwakilan kerajaan tunjukkan kepada anda bagaimana pada hari ini umur fleksibiliti ini kita berikan kepada sektor awam dan juga swasta yang akhirnya menjaga kepada kebajikan pekerja. Maka masalah yang keenam iaitu melihatkan kepada kerisauan kami pihak perwakilan kerajaan. Ada dua. Yang pertama, golongan muda yang mempunyai penyakit kronik, dan yang kedua, golongan umur 60 ke atas yang masih mampu bekerja. Soalnya sepanjang perdebatan ini berlangsung, hanya satu kerisauan yang dijawab, itu pun tidak habis, warga dewan sekalian. Mereka hanya berkata tentang golongan muda yang sakit semata-mata, tapi mereka tidak pernah melihat bagaimana umur persaraan fleksibel yang lebih pada 60 tahun itu tidak pernah dibangkang oleh pihak perwakilan pembangkang. Maka selesai kepada masalah hujah di pihak perwakilan pembangkang, masalah konsep pihak perwakilan pembangkang, terus kepada masalah hujah di meja perwakilan pembangkang. Hujah pertama, buka ruang ketidakadilan. Masalah dalam hujah ini adalah mereka berkata kepada saudara sekalian persaraan fleksibel itu tidak relevan. Mereka kata ada kelas pekerja dan sebagainya. Soalnya pada hari ini, warga dewan sekalian, mereka kata kepada saudara dewan sekalian, kalau ada umur persaraan ini, maka ada kelas pekerja seperti sakit dan kurang upaya. Maka sebab itu pihak perwakilan kerajaan dalam definisi kami sendiri, kami telah tunjukkan kepada anda penyakit itu adalah istilah penyakit kronik. Maka mereka ini tidak mampu untuk bekerja, bukan diketik nyamuk terus tak pergi kerja. Maka itu perlu difahamkan di meja perwakilan pembangkang. Sebabnya kalau mereka ini tidak mampu,
takkan kita nak paksa mereka untuk bekerja. Tidak pernah dijawab di meja perwakilan perbankan. Dan bagaimana ia diselesaikan? Tidak juga ada warga dewasa sekalian. Maka mereka kata liability jatuh kepada majikan. Bagaimana itu tentukan mereka ini layak untuk berhenti atau tidak pindahkan kepada kesihatan dan keupayaan? Soalnya, sepanjang definisi pihak perwakilan kerajaan sendiri pun, kerajaan tunjukkan kepada anda liability itu tidak pernah jatuh kepada majikan, tetapi kepada bagaimana pemeriksaan kesihatan berkala itu berlaku, dan akhirnya kesihatan mereka ini bukanlah ditentukan oleh majikan, malah lebih adil warga dewasa sekalian. Maka dalam bujang kedua kita lihat kestabilan dan peluang pekerjaan. Saya rasa bujang ini tidak logik warga dewasa sekalian, sebab mereka hanya bercerita tentang satu golongan semata-mata. Sebab pada hari ini Datuk Saiful sendiri telah kata kepada anda umur besaran wajib tetap 60. Soalnya pada hari ini maka peluang pekerjaan itu tidak berlaku, tidak sempit. Sebab apa? Kalau lain sihat itu, kalau yang tidak sihat, peluang besaran yang sihat boleh masuk bekerja. Mana kata pada hari ini nanti pihak perwakilan perbankan tidak wujud warga dewasa sekalian. Sebab yang ketiga, logik perbankan pada hari ini, kita perlu turunkan umur supaya peluang pekerjaan lebih luas. Maka mereka tidak pernah pun melihat kepada frasa kesihatan dan keupayaan. Sebab mereka kata kalau lama maka peluang kerja tak ada, maka turun kalau sampai 20 supaya tak ada kerja langsung, banyak peluang kerja boleh masuk. Selesai masalah hujah kedua. Boleh saya teruskan? Tidak mengapa saya teruskan kepada hujah ketiga, iaitu menyokong kesejahteraan sosial. Dalam hujah ini, mereka kata kepada dewasa sekalian ada tekanan emosi sebagainya sebab melakukan kerja tanpa mengira minat dan sebagainya. Soalnya warga dewasa, susahlah kalau begini. Kalaulah hari ini saya tengok drama Korea, saya nangis, esok saya tak boleh pergi kerja sebab saya emosi. Maka itu, tertib pihak perwakilan perbankan. Tidak logik, sebab kalau emosi saja, maka kita perlu untuk bersara. Tidak logik pihak perwakilan perbankan, sebab usul kita pada ini perlu berlandaskan kepada kesihatan dan keupayaan supaya kebajikan mereka ini terjaga. Maka secara rangkumannya, pihak perwakilan kerajaan lebih menjawab usul pada hari ini sebab kami menjaga kebajikan pekerja, lihatkan kepada kesihatan dan keupayaan mereka. Manakala pihak perwakilan perbankan tidak pernah melihatkan kepada isu-isu berat ini, malah mereka melampirkan serta emosi dan sebagainya. Maka timbang dari perdebatan, pihak kerajaan telah menjawab usul dengan lebih tepat. Maka tidak banyak saya minta, mohon usul diterima Dewan. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Menteri Bidang Pertama dan pihak kerajaan. Seterusnya dipersilakan pembangkang pertama untuk meneruskan sesi koordinasi. Tuan Yang di-Pertua, Barisan Hakim Yang Arif, Kerajaan serta Barisan Pembangkang. Hari ini, usul berbunyi Dewan ini mencadangkan supaya umur persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu haruslah ditolak sisi Dewan. Saya teruskan dengan bidasan dan pendirian terhadap pihak perwakilan kerajaan, iaitu bangunnya Perdana Menteri sebentar tadi memberikan hujah mengenai melindungi kebajikan pekerja muda. Mereka menyatakan bahawa sekiranya pekerja muda pada hari ini mempunyai penyakit kronik seperti diabetes, kita terus memberikan akses kepada faedah pencen, di mana kalau mereka ini tidak mampu lagi untuk bekerja, kita bagikan jaminan untuk mereka ini meneruskan kehidupan. Seterusnya, saya terus jawab dengan bidasan sekali untuk bangun timbalan Perdana Menteri sebentar tadi. Beliau menyatakan bahawa menjaminkan kelangsungan hidup orang tua. Namun di bawah analisis bagi hujah beliau, nyatakan bahawa kita tidak perlu menanggung pencen. Berdasarkan Belanjawan 2024, kita ada 33 beberapa ringgit untuk pencen dan ganjaran perusahaan. Tapi tadi katanya Perdana Menteri, kita nak memberikan akses kepada faedah pencen. Tak perlu benda pun sama untuk memberikan kos juga. Kalau diorang cakap datang mulanya Perdana Menteri sebentar tadi, katanya kita nak memberikan akses kepada faedah pencen, namun tiba-tiba kita tidak perlu menanggung pencen. Saya kira ini sudah bercakap antara Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri sebentar tadi. Kalau dengar rakyat tadi, sila simak semua hujah yang bermain. Saya kira pada hari ini, mereka yang tidak faham usul, mereka yang tidak tahu apa yang mereka bawakan dalam hujah dan dalam usul kita pada hari ini yang berhormat. Seterusnya, bangun juga timbalan Perdana Menteri tadi menyatakan bahawa
kita nak menjaminkan kelangsungan hidup kepada orang-orang tua ini yang berhormat. Di mana kalau mereka berumur 60 tahun dan ke atas dan negara kita ini akan mengalami fasa penuaan, kita perlukan mereka, kita perlu berikan mereka pekerjaan untuk memastikan mereka ini terus mempunyai kelangsungan untuk hidup. Yang berhormat, realitinya pada hari ini, majoriti warga emas ini akan mengalami penurunan prestasi fizikal dan juga mental. Produktiviti mereka ini secara merata lebih rendah berbanding dengan golongan muda pada hari ini. Namun, lebih baik tak kita berikan peluang pekerjaan ini kepada golongan-golongan muda yang masih lagi fresh dengan instrumen tersebut. Sebaliknya untuk mengelakkan mereka mengampun yang hormat. Buktinya pada hari ini, pada pengangguran disebabkan tiada peluang pekerjaan, disebabkan warga emas ini mendominasi di Malaysia adalah sekitar 10.6% yang hormat berdasarkan daripada DOSN 2023. Dan ini adalah jauh lebih tinggi berbanding sebelum-sebelumnya. Dan bagaimana yang hormat ingin mengekalkan mereka-mereka yang umur 60 tahun dan ke atas ini sehingga yang hormat sendiri nanti habis graduation dengan exam kedua tidak ada kerja. Saya kira yang hormat sendiri pun akan mempunyai masalah tersebut sekiranya kita lakukan supaya umur masyarakat sipil ini mengikut kesihatan dan keupayaan individu. Seterusnya, bangun pula. Pertanyaan sebentar tadi menyatakan mengenai pada hari ini sebenarnya kami yang tidak faham pada hari ini. Mereka katakan kalau ada kelas pekerja ini untuk penyakit kronik sahaja dan kami tidak memberikan mengenai sektor-sektor swasta. Yang berhormat juga menyatakan bahawa yang sektor yang melaksanakan pemeriksaan kesihatan sebanyak 16 kali itu hanya dilakukan di sektor-sektor apa sahaja. Yang berhormat, kamu tahu tak sebenarnya ini wajib untuk semua sektor, termasuklah sektor swasta. So, mungkin tak? Saya kira Datuk ni tak pernah buat pemeriksaan kesihatan setiap 16 kali sebab Datuk masih lagi seorang pelajar dan Datuk bukannya bekerja dalam sektor swasta. Datuk mungkin buat last pemeriksaan kesihatan sebelum masuk universiti. Jadi sebab itu Datuk tak tahu yang sektor swasta pun sebenarnya memastikan dan mewajibkan mereka mempunyai pemeriksaan kesihatan dengan bulan sekali yang berhormat. Mungkin ayah dan ibu, mungkin keluarga yang berhormat tidak ada yang bekerja di sektor swasta. Saya kira lah yang berhormat. Sebab itulah yang berhormat sendiri tidak mempunyai fakta-fakta yang ada pada hari ini yang berhormat. Seterusnya, yang berhormat juga bahawa mengatakan bahawa untuk kita meningkatkan umur 60 tahun dan ke atas ini pada fasa penuaan ini kita perlu bagi mereka ini teruskan bekerja. Yang berhormat, kalau warga emas ini terus bekerja, tidakkah kita akan mendapat masalah pencet dan kebajikan? Kita tak selesaikan masalah. Yang berhormat tadi kita nak kurangkan untuk menanggung penjen, tapi tiba-tiba yang berhormat kata nak bagi orang terus lagi kerja umur 60 tahun dan ke atas. Kalau macam tu, warga emas ini terus kerja, bukankah kita akan tanggung lagi masalah? Sebab apa? Sebab dia akan menanggung kos kesihatan pekerja ini yang lebih tinggi yang berhormat. Sebab apa? Dasar dia bukannya mengurangi beban, tapi tambah lagi beban baru yang berhormat. Sebab itulah, kalau yang berhormat kata kita nak membentuk ekosistem pekerjaan yang lebih efektif, kita berikan mereka pilihan untuk mereka terus bekerja pada setelah umur 60 ke atas. Mereka katakan kita tidak memberikan mereka apa-apa pilihan yang berhormat. Kita ada akta pilihan. Mereka boleh diberikan kerja kontrak selepas berumur lebih daripada 60 tahun, iaitu umur persaraan wajib. Saya kira itu sudah menjawab persoalan di pihak perwakilan kerajaan pada hari ini. Yang berhormat juga menyatakan kita perlu berikan mereka peluang untuk terus bekerja. Nampak macam adil yang berhormat, tapi realitinya tidak. Sebab apa? Kalau pada hari ini kita lakukan benda ini, kita majikan ini akan kekalkan pekerja-pekerja senior. Sebab apa? Sebab mereka tidak mahir kembali lagi pekerja-pekerja baru dan kita akan diskrimininasi terhadap orang muda seperti kita pada hari ini. Silakan. Datuk, bagaimana dengan keadaan orang tua yang ada keupayaan dan kesihatan yang baik bila mereka kerja produktiviti ini menurun? Yang berhormat, sebab itu saya katakan pada hari ini kita ada warga-warga tua ini, kita tidak mempunyai aktif polisi pada hari ini yang berhormat. Sebab apa? Kalau orang-orang tua ini mereka akan mengalami penurunan kadar keupayaan selaras dengan umur mereka. Saya kira yang berhormat nanti tua pun akan mempunyai masalah dari segi kesihatan dan juga keupayaan. Jadi macam mana yang berhormat boleh berikan contoh jaminan bahawa kalau benda ini berlaku, mereka ini masih lagi berupaya? Yang berhormat nak menjangkapkan bahawa mereka walaupun sudah tua, potensi dan contoh jaminan mereka masih lagi berupaya dari segi kesihatan dan keupayaan adalah sama? Saya kira tidak. Saya kukuhkan semula apa yang dikatakan oleh kami di pihak perwakilan pembangkang pada hari ini, iaitu yang pertama, ketidakadilan. Mengapa kami katakan ketidakadilan? Kerana kalau kita lakukan pada umur persaraan fleksibel itu kesihatan dan keupayaan individu saja, ia akan memberikan diskriminasi terhadap orang lain. Kerana apa? Memang pada hari ini umur persaraan ini tanpa sihat, tanpa kira sihat atau berupaya, sebab kita ada akta-akta yang berhormat. Kita ada akta pension 1980 iaitu di bawah akta 27 yang telah dikatakan oleh kita pembangkang saya sebentar tadi, namun masih lagi dipersoalkan. Saya kira yang berhormat tidak mendengar dengan jelas. Dan dalam berhormat saya katakan umur persaraan ini mengikut kesihatan kerja saja, dan sakit ini mereka tidak akan dipaksa untuk persaraan awal yang berhormat. Kalau sakit ini kita perlukan bensin yang berhormat. Sebab itulah kita membuka
buka ruang ini bagi mengelakkan pilih kasih yang berhormat. Sebab kalau kita ikut kesihatan dan upaya individu, tidakkah mereka akan menjadikan mereka sebagai anak emas di dalam company tersebut? Seterusnya, bangun pula di balik itu pembangkang saya menyatakan mengenai itu jangka stabilan masalah buruh dan peluang pekerjaan yang akan terjejas. Pekerja yang berusia lebih umur ini, mereka wajibkan persaraan ini untuk memastikan teacher ini sebagai graduation dengan izin kedua akan terus ada peluang pekerjaan sehabis sertifikat graduasi yang berhormat. Kalaulah kita berikan mereka ini, namun mereka ini akan menyebabkan kita ini tiada peluang pekerjaan. Hujah yang kedua, menyokong kesejahteraan sosial. Sebab pada hari ini, pekerja ini sudah hilang minat untuk motivasi lalu produktiviti mereka. Sebab itulah kita berikan mereka untuk melakukan semua persaraan ini tidak kira dari segi kesihatan ataupun upaya individu. Bagi memastikan mereka ini ada keadilannya. Mohon untuk terus membakar. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembakar pertama sidang Dewan Yang Beriman. Bagi penutup sidang perdebatan ini, kita akan beralih ke sesi penggulungan di mana kedua-dua pihak diberikan masa selama 4 minit untuk merumuskan. Dalam sesi penggulungan ini, tiada ketentuan yang digunakan. Dipersilakan wakil pihak pembakar untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dalam minit-minit terakhir penggulungan hari ini, eloklah kita cerahkan balik Dewan Perdebatan untuk lihat yang mana sebenarnya yang menjawab usul Dewan Perdebatan. Dewan ini mencadangkan supaya umur persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu perlu kita tolak seisi Dewan memperlihatkan kepada keadaan hari ini dengan kita mengikut kesihatan dan keupayaan individu ini akan buka ruang penarikan terhadap kebajikan yang sudah diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan, iltizam Dewan Perdebatan hari ini terhadap usul adalah apa juga? Sebenarnya, umur persaraan fleksibel ini sudah pun wujud dalam Malaysia pada hari ini, yang mana hari ini tak perlu dicadangkan kerajaan, perkara ini sudah pun berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana apabila mereka eksklusifkan terhadap mengikut kesihatan dan keupayaan individu ini, keadaan ini akan memberikan keadaan membuka ruang penarikan kebajikan yang sedia ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana dalam hujah mereka hari ini, mereka bercerita tentang lindungi pekerja muda, lindungi pekerja tua dan ekosistem yang positif. Di mana rangkuman terhadap tiga-tiga hujah ini sebenarnya mereka asyik menceritakan tentang sektor awam semata-mata dan tak pernah eksklusif untuk sektor swasta ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Acap kali kita mendengar apa yang mereka lontarkan dalam penghujaan mahu beranalisis hari ini tak pernah ada di perwakilan kerajaan. Kita dengar tentang keadaan sektor swasta yang semasa hari ini. Apa realiti keadaan yang ada dalam sektor swasta terhadap tiga keadaan yang mereka gariskan. Sungguh pun hari ini mereka nak fleksibelkan keadaan itu terhadap sektor swasta ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Keadaan yang mereka gariskan hari ini bukanlah keadaan fleksibel, tetapi keadaan menghadkan persaraan ini terhadap dua keadaan yang mana pada akhirnya sektor muda yang ada penyakit kronik ini dan sektor tua yang mampu bekerja ini sebenarnya menjawab saja kepada sektor yang perkara yang sedia ada, di mana yang muda hari ini boleh ambil pencen pilihan, yang tua hari ini boleh sambung kontrak pekerjaan, tak ada pun masalah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beralih ke perwakilan pembangkang, di mana hari ini kami bercerita tentang pertama buka ruang ketidakadilan, di mana dalam hujah ini saya ceritakan kepada anda bagaimana keadaan undang-undang sedia ada ini memberikan prinsip kesamarataan yang adil dan cadangan kerajaan hari ini akan wujudkan kelas pekerjaan jurang sosial akan semakin besar, yang mana pada akhirnya akan buka ruang diskriminasi. Dalam hujah kedua pula, saya Timbalan Perdana Ketua Pembangkang saya menceritakan tentang keadaan menyokong kesejahteraan sosial, di mana hari ini yang mana ada prestasi yang merosot ataupun KPI yang rendah hari ini terhadap tekanan demografi dan sebagainya
mempunyai pilihan untuk bersara pilihan. Namun dengan keadaan hari ini adanya ruang fleksibel dalam perwakilan kerajaan, keadaan ini tak boleh dilaksanakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita lihat pula bujang ketiga di mana kami ceritakan tentang ketidakstabilan pasaran buruh dan peluang pekerjaan. Hari ini saya dah jawab tadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana hari ini dengan keadaan kita berikan umur yang lebih ini bekerja, ia akan ambil posisi golongan muda yang akan bekerja kerana ada blokir terhadap job blokir tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana secara rangkumannya penceritaan di perwakilan pembangkang hari ini, kami nak tuntut keadilan kepada pekerja, di mana hari ini hak sama rata yang sudah ada terhadap akta ini perlu dikekalkan tanpa perlu cadangan terhadap nilai eksklusiviti yang ada terhadap mengikut kesihatan maupun mengikut keupayaan individu seperti cadangan kerajaan hari ini. Maka mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih wakil pihak pembangkang. Sekarang dipersilakan wakil pihak kerajaan untuk meneruskan sesi pertandingan dan sekaligus menutup tirai perdebatan bagi persidangan ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Kerajaan, pembangkang, hadirin Dewan yang bersidang. Dalam sesi perundingan ini, suka untuk saya pinjamkan mata anda dan pinjamkan telinga untuk kita menganalisis perdebatan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bergerak terlebih dahulu kepada meja kerajaan pada hari ini apabila kami menyokong usul Dewan ini mencadangkan supaya umur persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu. Ada dua masalah yang kami kemukakan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Pertama, golongan muda yang ada masalah keupayaan dan kesihatan, mereka tidak boleh berhenti kerja secara rasmi, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pada hari ini apabila negara kita menuju status negara tua, orang tua ini masih ada keupayaan dan kesihatan untuk bekerja, tuan-tuan dan puan-puan. Maka lahirlah hujah-hujah kami di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Pertama, kita melindungi kebajikan pekerja muda, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hujah ini kami ceritakan kepada anda bagaimana sekarang orang muda yang ada masalah keupayaan dan kesihatan ini, mereka boleh untuk memilih untuk mereka tidak bekerja, tuan-tuan dan puan-puan, dan mereka boleh bekerja secara rasmi. Mereka terima atau tidak manfaat, terima, tuan-tuan dan puan-puan, sebab status masa sekiranya mereka sakit dan tidak berupaya, mereka tidak akan menerima manfaat-manfaat tersebut itu. Apabila kita menerima usul hari ini, kita boleh memberikan mereka manfaat, tuan-tuan dan puan-puan. Hujah kedua, menjamin kelangsungan hidup orang tua. Yang kami katakan sebentar tadi, sekarang negara kita menuju status negara tua dan ada sahaja keadaan yang orang-orang tua ini mereka ingin untuk bekerja, untuk menyumbang kembali ke dalam industri, hadirin dan hadirat. Maka apabila kita memberikan persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu, mereka ini boleh untuk memilih untuk menyambung meneruskan pekerjaan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Maka mereka boleh menggunakan gaji itu untuk kelangsungan hidup mereka dan tidak mengharapkan sepenuhnya kepada pension, tuan-tuan dan puan-puan. Dan hujah ketiga, membentuk ekosistem pekerjaan yang lebih efektif. Apabila sekarang orang muda yang sakit ini, mereka boleh saja untuk berhenti kerja secara rasmi dan orang tua ini masih boleh untuk meneruskan pekerjaan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Itu pembawaan kerajaan. Kita bergerak kepada meja perwakilan pembangkang pula. Kerana pada hari ini mereka tak bertembung, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab di peringkat pertama, masalah orang muda yang tidak mempunyai kesihatan dan keupayaan pernah ataupun tidak mereka cerita dan mereka nafi. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Masalah sekarang, orang tua yang berada dalam yang ingin meneruskan pekerjaan juga tidak mereka nafi dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Datang rasional membuka ruang kepada kebajikan yang sudah diberikan, hadirin dan hadirat sekalian. Hujah pertama sahajalah kebajikan. Hujah-hujah yang lain tak ada langsung kaitan dengan kebajikan, Tuan Yang Dipertua. Kita lihat hujah pertama, membuka ruang ketidakadilan. Dalam hujah ini, andaian semata-mata sekiranya sekarang apabila kita mengenakan persaraan fleksibel mengikut kesihatan dan keupayaan individu, kita menarik
apa yang telah pun kita berikan. Sedangkan di peringkat awal, perwakilan kerajaan telah pun ceritakan kepada anda. Sekarang, kita hanya memberikan kepada sektor awam. Apabila kita menjadi mengusul pada hari ini, kita turut memberikan manfaat ini kepada sektor awam dan juga swasta, tuan-tuan dan puan-puan. Wujud ataupun yang ketiga, ketidakadilan, tidak hadir dan tidak. Hujah kedua, kestabilan dan pasaran buruh akan terjejas. Hujah ini juga tidak perlu untuk kita terima 631 sebab masih lagi hujah andaian, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka kata sekarang produktiviti mampu untuk berkurang. Sedangkan di saat bangkit Datuk Perdana Menteri pada hari ini, kami cerita keupayaan dan kesihatan itu ada 3 aspek. Pertama, prestasi dan produktiviti yang baik. Kedua, keupayaan fizikal. Dan yang ketiga, penyakit kronik, tuan-tuan dan puan-puan. Dan hujah ketiga, menyokong kesejahteraan sosial. Hujah ini negatif, positif, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak perlu untuk kita terima 631. Maka berkongsikan harapan yang sama pada hari ini. Saya mohon usul untuk diterima. Salam negeri Jelapang Padi saya ucapkan buat semua. Assalamualaikum. Terima kasih bagi pihak kerajaan. Dengan ini berakhirlah sesi perdebatan kita pada pusingan ini. Untuk pengetahuan semua, pusingan ini merupakan pusingan senyap. Keputusan bagi pusingan ini hanya akan diumumkan pada keesokan pagi semasa sesi roll call pada jam 8 pagi. Semua penerbang dijemput untuk menjamu selera dan pentadbiran, manakala para juri dijemput untuk menjamu selera di bilik 24 jam petang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon silakan